Ni first time lah aku try A1 mi kari laksa. Kalau hampa tak pernah dengar jenama A1 ni, maksud dia hampa jarang masak. Selalu dia jual bihun berah, pis perencah. Kali ni dia pada buat instant noodle pula. Tapi siapa nama dia laksa? Anyway sedap, cuma dia tak pedas sangat. Mi dia bouncy dan dari segi kuah dia sangat-sangat creamy. Ni kalau hampa bagi Bang Fiz makan, dia akan nyanyi "This creamy laksa menjatuhkan aku." Okay dah. Anyway, aku ni memang jarang-jarang makan mi segera. Kalau makan pun mesti ada sedikit penambahan. So aku letak sikit ibu sambal yang aku buat nak bagi dia lebih pedas. Lepas tu yang lain-lain tu just bahan-bahan mi kari dan seafood. Letak udang, letak ketam, baru keren. Tapi periuk aku pakai ni macam kecil sangat. Tak apa. Janji boleh masak, makan, kenyang. Tapi betul lah aku kena beli periuk besar sikit. Anyway, A1 laksa mi rasa padu ni hampa boleh beli dekat Aeon, Aeon Big, NSK, Jaya Grocer, Village Grocer, Giant, Mercato, Cold Storage, semua ada. Aku rasa senang je nak jumpa, hampa je tak perasan. So siaplah kita punya A1 mi kari laksa seafood premium. By the way, aku suka betul bila mi tu 3/4 kembang. Orang Itali panggil al dente. Baru puas gigit-gigit mi tu.